Selamat datang semua. Dalam sesi kali ini, kita akan kupas tentang asas pengatur caraan C. Kalau anda pelajar kursus DEC 203131, memang anda berada di tempat yang betul. Anggaplah ini sebagai langkah pertama anda untuk belajar satu bahasa baru, bukan bahasa manusia, tapi bahasa untuk bercakap dengan komputer. Menarik kan? Jom kita mulakan. Untuk makluman anda, kursus ini adalah sebahagian daripada kurikulum rasmi Jabatan Pendidikan, Politeknik dan Kolej Komuniti. Jadi, apa yang kita akan bincangkan ni bukan calang-calang ya. Ia akan jadi tapak yang super kukuh untuk perjalanan anda dalam bidang kejuruteraan dan sains nanti. Okey, ini gambaran besar perjalanan kita hari ini. Kita akan mula dengan yang paling asas, iaitu konsep teras. Lepas tu, kita akan kenal sikit dengan jenis-jenis bahasa komputer. Kemudian, kita fokus pada wira kita, iaitu bahasa C dan tengok peraturan-peraturannya. Akhir sekali, kita akan lihat macam mana kod yang kita tulis tu boleh hidup dan berfungsi. Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian 1. Persoalan paling asas sekali, macam mana kita sebagai manusia nak suruh sebuah mesin yang tak ada akal ni buat kerja untuk kita. Pernah pak anda terfikir, komputer ni kan, dia tak faham bahasa kita. Tak kiralah Melayu ke, Inggeris ke, Mandarin ke, dia memang tak faham. Dia hanya faham arahan yang sangat-sangat spesifik. Jadi, macam mana kita nak rapatkan jurang komunikasi ni? Di sinilah wujudnya watak utama kita, iaitu pengatur cara, dan pengatur cara itu adalah anda. Cuba bayangkan anda ni macam seorang arkitek, tapi bukan bina bangunan, anda reka, bentuk dan tulis setiap arahan terperinci untuk membina sebuah bangunan digital. Okey, kalau arkitek ada pelan tindakan atau blueprint, pengatur cara pula ada bahasa pengatur caraan. Inilah alat kita, bahasa istimewa yang kita guna untuk terjemahkan idea-idea hebat dalam kepala kita tu kepada arahan yang mesin boleh faham. Dan hasilnya, itulah dia atur cara ataupun program. Inilah bangunan kita yang dah siap yang boleh berfungsi untuk buat macam-macam kerja. Jadi ingat 3 benda ni. Pengatur cara, iaitu arkitek, bahasa pengatur caraan, iaitu pelan tindakan, dan atur cara, iaitu bangunan yang dah siap. Sekarang kita dah tahu yang kita perlukan satu bahasa khas. Tapi, ada satu jenis je ke bahasa ni? Jawapannya tak. Macam bahasa manusia juga, ada banyak jenis bahasa pengatur caraan dan setiap satunya ada kegunaan yang berbeza. Secara kasarnya, kita boleh pecahkan bahasa-bahasa ni kepada 3 kategori utama. Bahasa peringkat rendah, bahasa himpunan dan yang paling penting untuk kita, bahasa peringkat tinggi. Okey, apa beza utama antara yang rendah dengan yang tinggi ni? Senang cerita macam ni. Bahasa peringkat rendah, dia bercakap bahasa mesin, bahasa kosong dan satu. Dia sangat laju dan bagi kita kawalan penuh. Tapi, kita manusia nak baca pun boleh pening kepala. Sebaliknya, bahasa peringkat tinggi ni lebih mesra dengan kita. Ayat-ayat dia lebih dekat dengan bahasa Inggeris, jadi lebih senang nak tulis dan faham, cuma dia perlukan penterjemah khas untuk mesin faham. Jadi, dalam banyak-banyak bahasa ni, dekat mana pula letaknya bahasa C? Untuk kursus ni, kita akan fokus sepenuhnya pada C sebab ia adalah salah satu bahasa peringkat tinggi yang paling asas dan paling berkuasa pernah dicipta. Kenapa C ni best sangat? Sebab dia ni macam the best of both worlds. Dia cukup mudah untuk kita tulis macam bahasa peringkat tinggi yang lain, tapi pada masa yang sama, dia bagi kita kawalan yang sangat jitu ke atas perkakasan komputer. Inilah yang buat dia pilihan yang sempurna untuk selesaikan masalah-masalah teknikal dalam bidang kejuruteraan dan sains. Okey, sama macam kita belajar mana-mana bahasa baru, mesti ada tata bahasa atau grammar kan? Sama juga dengan C. Dia ada set peraturan dia sendiri yang kita wajib ikut kalau nak komputer faham apa yang kita suruh. Ada 2 perkataan penting yang anda kena tahu, sintaks dan semantik. Sintaks tu, senang cerita, grammar dia lah. Cara penulisan yang betul, kat mana nak letak koma, kat mana nak letak nokta bertindih. Semantik pula ialah maksud di sebalik arahan tu. Apa sebenarnya yang kita nak suruh komputer buat? Dua-dua ni kena betul tau. Kalau tak, komputer akan blur. Dan saya boleh jamin 100%, anda mesti akan buat silap. Semua orang buat. Tapi jangan risau, buat silap tu sebahagian daripada proses belajar. Proses cari dan betulkan silap ni kita panggil debugging. Anggap je macam jadi detektif, selesaikan satu misteri. Ia bukan satu kegagalan. Jom kita tengok rupa program C yang paling asas.
Mungkin nampak macam kod alien sikit kan mula-mula, penuh dengan simbol pelik. Tapi percayalah, bila anda dah faham nanti, setiap satu baris ni akan jadi sangat logik. Jom kita bedah siasat sikit kod tadi. Baris hash include tu macam kita panggil kotak alatan kita. Int min pula, inilah pintu utama program kita di mana semuanya bermula. Simbol kurungan kurung kurawa ibarat kawasan kerja kita. Semua arahan kita letak kat dalam tu. Dan akhir sekali, return 0, ini cara sopan kita beritahu komputer, okey bos, kerja dah siap, semua cun. Persoalannya sekarang, kat mana kita nak tulis semua kod ni? Takkan dalam notepad biasa je kan? Untuk ini, pengatur cara profesional guna satu alat khas yang dipanggil IDE. Fikirkan ia macam sebuah bengkel digital yang lengkap. IDE ini singkatan untuk Integrated Development Environment. Dalam bahasa mudahnya, ia adalah perisian semua dalam satu. Dalam tu ada tempat untuk kita tulis kod, ada penterjemah, ada alat untuk debug. Pendek kata, semua kelengkapan yang kita perlukan ada dalam satu tempat. Memang senang kerja. Okey, kita dah sampai ke bahagian yang paling best. Kita dah ada idea, kita ada bahasa, kita ada bengkel kita. Sekarang, macam mana kita nak tukarkan tulisan kod kita yang nampak macam teks biasa ni kepada sesuatu yang betul-betul boleh berfungsi? Prosesnya ada 4 langkah mudah. Pertama, kita tulis kod dalam IDE. Kedua, kita compile. Di sini, penterjemah atau compiler akan tukarkan kod kita kepada bahasa mesin. Ketiga, kita paut. Satu alat lain, linker, akan sambungkan semua bahagian jadi satu fail yang lengkap. Dan langkah terakhir, laksana. Kita jalankan fail tu dan tengoklah komputer ikut semua arahan kita. Hebat kan? Jadi kalau kita nak simpulkan semua ini dalam satu ayat, pengatur caraan tu sebenarnya adalah satu proses yang sangat tersusun di mana kita ambil idea dari kepala kita dan kita terjemahkannya jadi satu set arahan yang mesin boleh faham dan laksanakan. Ia bukan magic tapi ia adalah satu kemahiran berstruktur untuk menyelesaikan masalah. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sekarang, anda dah nampak keseluruhan perjalanan dari sebuah idea sampailah jadi satu program. Cuba fikir, apa masalah pertama yang anda nak cuba selesaikan guna kod? Mungkin ada benda kecil di sekeliling anda yang boleh diautomasikan atau ada masalah yang anda rasa boleh diselesaikan. Sebab dari situlah pengembaraan sebenar anda sebagai seorang pengatur cara bermula.